Now is slowly dalam fasa transisi untuk fokus bina brand sikit. Kenapa? Sustainable. Dalam pada pajaan saya, tak tahu ni Yusof boleh argue lah benda ni. Saya tengok personal brand dia tak longevity dia kurang. Dia mungkin work maybe 10 years, 20 years. Tapi after that, saya rasa macam, dan saya fikir aku ni tak nak Hafiz Faiz sampai bila-bila. Saya letih benda tu. Dan benda ni saya setuju dengan Mat Lutfi. Dia pun kawan. Saya sembang dengan dia, saya kasih sembang benda tu, dan saya kata, macam mana Mat hang pindahkan benda tu jadi ML kan. So dia kata benda tu lah. Akhirnya kita tak bertenaga selama-lamanya, dan saya fikir pada akhirnya saya nak jadi orang yang duduk kat rumah menulis, hantar buku keluar. Tak payahlah nak kena fikir semua benda dah kan. Maksudnya nak mengurangkan beban itu, dan nak menghasilkan hari-hari tua yang lebih tidak ada apa-apa sangat dalam hidup ni. Actually memang betul. Syarat kat Mat lah. Saya baru jumpa dia semalam. Malam semalam baru jumpa dia dekat event. Dia berjaya buat benda tu. Kalau tanya saya, dia berjaya buat. Sampai korang tak tahu ML tu adalah dia. Saya fikir, wow, that's very interesting. Bila saya jumpa, saya akan tanya benda tu. Apa Mat? Tapi like tuan sendiri adalah CEO lah. Ya. Oh, so tuan basically adalah orang yang founder, director dan CEO. So yang basically handle semua lah. Tak, sekarang ni paling tak handle semua saya lah sekarang ni. Bukan maksudnya dari segi keputusan, big decisions, tuan masih involved lah. Itu pun untuk decide buku apa pun saya dah bina council, content council dia panggil. Buku apa maksudnya? Buku apa nak terbit. Oh, so maksudnya buku tuan seorang je yang diterbitkan? Tak, buku yang lain pun ada juga. Ada penulis-penulis yang kita memang, contohnya macam Zainal Rashid Ahmad ZRA, kalau pernah dengar, dia terbit dengan kita. Saya rapat dengan dia tu. So buku pertama dia, Anekdot Jalanan tu, very well lah, sebab dia memang bagus cerita dia kan. Ni seorang penulis yang baik, pencerita yang baik, penulis yang baik. Adakah setiap pencerita baik akan jadi penulis yang baik? Tak juga. Kadang-kadang orang tu kalau pandai bercerita, sebab penulis skill yang lain. Bercerita adalah kemahiran yang berbeza. Menyusun perkataan dalam bentuk ungkapan berbeza dengan menyusun perkataan dalam bentuk tulisan. So penulis yang baik tak semestinya pencerita yang baik? Tak semestinya pencerita yang baik. Oh ya? Penulis yang baik tak semestinya pencerita yang baik. Dia kemahiran yang berbeza, bercakap,